Ini dia kereta yang dinanti-nanti sudah tiba baru sampai daripada Port Kelang. Toyota Noha tahun 2022. Yang paling penting yang ni adalah generasi yang terbaru daripada segmen C MPV Toyota. Mana taknya yang lain semua dah upgrade. Honda dengan Stepwagon baru, Serena dengan Serena baru, Toyota takkanlah ketinggalan. So dia upgradekan version ni. Yang ni 2.0 NAGDI, 10 speed auto, CVT. Jimat minyak, power pun kuat. Untuk safety features macam biasa mesti di-upgrade sebab yang ni body TNGA K platform. So selain dari itu ruang kaki, ruang bumbung panjang lebih besar daripada model yang lama. Cuma yang lebar dia tu turut samalah. Untuk infotainment macam biasa dia datang dengan yang upgrade version, yang ni dia dah datang dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Variant ni dia datang 2 power door dan juga yang berminat boleh hubungi saya di 0177145600